Aku baca banyak komen-komen orang Melayu yang marah YB Sherlina sebab nak bantu kaum India ni dapat menyewa rumah. Kata mereka itu hak tuan rumah lah nak menyewakan pada sesiapa pun. Berbakul kaum India kena maki. Tapi dalam masa yang sama kan, orang Melayu yang ini jugalah merengek bila ada syarikat Cina yang hanya nak mengambil pekerja yang tahu cakap Mandarin, cakap Cina. Suka hati Cina tu lah. Syarikat tu syarikat dia. Lagipun mana ada akta yang melarang syarikat-syarikat ini mengambil pekerja yang hanya tahu bahasa Cina. Kena balik dengan hujah kamu sendiri. Kalau tang syarikat Cina nak ambil pekerja yang tahu bahasa Cina, meroyan bukan main lagi. Dalam bab kaum India yang tak boleh menyewa rumah ni, sebenarnya Melayu je pun ramai kena kan. Banyak je orang Melayu bila nak menyewa rumah tak dapat kan. Daripada korang membakul sampah semua kaum India macam tu, sepatutnya bagilah hujah yang lebih ilmiah untuk kita selesaikan perkara ni daripada terus berlaku. Nah, sekarang saya pun nak cakap lah pada kaum-kaum Cina yang ada syarikat-syarikat ni kan, tetapkan saja syarat untuk mengambil pekerja tahu cakap bahasa Cina. Dan kepada orang Melayu, kalau tak dapat kerja tu, carilah kerja lain. Kalau nak bekerja sebagai accountant dekat mana-mana syarikat Cina tapi tak dapat sebab mereka nak ambil yang tahu bahasa Cina saja, tak apalah, pergilah cari mana-mana kedai Melayu, restoran makan Melayu, kerjalah dekat sana sebagai pelayan kan. Itu pun kerja, dapat gaji sebulan. Rezeki Allah di mana-mana kan. Bersyukur sajalah. Setuju tak?